apa? Pulut empat beradik. Cerita dia hari tu saya dah pergi Kelantan. First time saya tengok kedai makan pagi yang beratur panjang sangat. Saya rasa satu Kelantan makan pagi kat sini, kalau ada dua Kelantan makan kat sini. Sini yang paling famous dia punya pulut empat beradik. Video kali ni sangat menarik. Sebelum tu korang tekan like and comment je apa-apa, titik pun boleh. Hari ni sebenarnya saya jogging dekat area Bunuk Payung, Kota Baru. And saya terkejut ramai sangat yang beratur. Nama tempat ni Lepak Kampung. Jom kita tengok apa dekat sini. Sebelum tu kena beratur dulu. Setiap pagi akan ramai macam ni, tapi korang jangan risau, sekejap je beratur. Untuk pulut empat beradik ni korang kena datang sebelum pukul 11, biasanya dah habis. Dalam satu set ni ada macam-macam jenis adik-beradik pulut. Yang paling bestnya set ada topping macam-macam juga. Satu set macam ni 5 ya je guys. Nah, selain tu ada macam-macam lagi. Dimsum, roti kukus, nasi berlauk pagi. And dia orang buka daripada 7 pagi hingga 3 petang, cuti setiap Rabu. Tempat makan selesa, ada atas and ruangan bawah tanah. Tempat basuh tangan dia sangat-sangat estetik macam ni guys. First time saya tengok guna kendi ajaib. Nah, jadi tanpa buang masa, jom kita makan menu-menu kat sini. Saya nak makan sikit je sebab tengah diet. First kali ni kita cuba pulut empat beradik. Wow, tengoklah guys, warna-warni memang menarik. Ni kita rasa pulut hitam dulu, makan dengan sangkaya telur. Wangi, lemak manis gitu. Serius sedap. Lepas tu kita ada pulut kuning dengan serunding. Yang ni pula pulut pagi makan dengan kelapa and kacang merah. Lepas tu ada pulut merah. Yang ni korang kena makan dengan isi kelapa yang disira. Semua pulut ni sangat-sangat sedap. Tapi yang paling saya suka dia punya pulut hitam ni guys. Next pula kita nak rasa pulut dakak pisang. Yang ni setiap kali nak makan dia akan hidang panas-panas. Masuk je mulut, Masya Allah, nikmat sangat. Pulut dia gebu-gebu berlemak. Dalam ni ada inti pisang. Serius, makan satu ni memang tak cukup. Rasa nak add on lagi 2. And next pula kita nak rasa dimsum. Dia punya sos taburan antara dimsum tu yang buatkan lagi sedap. Serius sangat, tak rasa macam dimsum biasa. And next kita ada roti kukus dengan kaya. Nah, sentuh je memang gebu sangat dia punya roti ni. And makan pula dengan kaya, dia ada rasa lemak-lemak manis gitu. Memang sedap sangat. Next kat sini juga ada nasi pagi. Macam-macam jenis lauk pauk. Yang best kali ni kita nak try dia punya daging bakar and lemak bakar nasi kerabu. And korang juga boleh makan dengan ayam bakar, ikan ceduk tepung, and macam-macam lagi lah lauk boleh makan dengan nasi kerabu. Cara makan dia korang kena gaul-gaulkan macam ni. Masukkan sekali pula dengan telur masing. Masya Allah, lemak bakar dia memang cair sangat dalam mulut. Serius, saya suka sangat dengan campuran kerabu dia. Rasa asli 100% daripada Kelantan. Combine dengan solok lada, puas hati. Next pula kita nak makan nasi gulai ayam pencen. Yang menariknya lagi boleh makan dengan bihun kalepin. Serius, first time saya nak rasa makanan autentik Kelantan macam ni. Weh, memang sedap. Dia bagi rasa baru bila korang makan dengan nasi. Rasa gulai dia sedap, berlemak kaya dengan rempah dan santan. Ayam dia pula lembut walaupun guna ayam pencen. Jadi korang yang mana nak datang makan makanan pagi dekat Kelantan, yang rasa dia sedap dan banyak pilihan, boleh singgah dekat Lepak Kampung, Bunuk Payung, Kota Baru, Kelantan. Let's go guys.